kurang. Hayya, why like that? Tayar ni pancit, kalau pancit angin ada bocor halus ni. Sama macam aku, pergi mana-mana pun, tadi pergi pump, petrol pump, dia tulis kat pump angin tu, maaf atas kesulitan, kerosakan lah dia punya pump. Lepas tu pergi kedai, banyak tutup ni sebab Jumaat, kedai katuk banyak. So balik dalam keadaan stres, dengan tayar yang menyebabkan kegelongan ketika pemanduan. Aku balik rumah baru aku teringat, rupanya baby ni ada pump daripada Switu. Mak, jangan-jangan guna, berkabut lah. Jadi kita pump dia. Cara nak guna dia senang lagi. Buka tube ni, pasang dia punya hose, lepas tu kita on kan. Okay, bila kita dah on, kita tukar ke motosikal dan kita set PSI 31, terus tekan on. Okey kan, dah complete. Ni menunjukkan dah complete lah 31 PSI dia punya tekanan. Dah kerah dah. Dan ini sangat membantu lah ketika kesusahan. Buat je kat rumah, orang perempuan pun boleh pasang benda ni. Terbaik.